Ni ada ayam dipotong kecil-kecil, ada sedikit garam, serbuk perasa, rempah kari makan, rempah kari daging, 1 sudu makan, letak minyak sedikit. Tu ada tepung jagung dengan tepung gandum ya. Tepung beras sikit. Nanti kita gaul, goreng dulu ya. Ini ada bahan tumis. Bawang besar 1 biji, bawang putih tu 3 biji, daun kari, cili potong, cili merah tak ada, ganti dengan cili kering. Ni ada buttercup. Buttercup ada 3 potong, kalau tak cukup kita tambah. Ni ada susu cair. Nanti kalau tak cukup kita tambah juga. Gaul ayam tu ya. Panaskan minyak tu untuk goreng ayam. Biar minyak tu panas betul-betul baru masukkan ayam tu. Ayam tu dia potong kecil-kecil, jadi rajin-rajinlah balik-balikkan hingga garing. Dah pun siap ya. Kita letak butter ya. Tunggu butter tu mencair ya. Butter pun dah cair, boleh masukkan bawang tu. Daun kari. Hingga bawang tu masak ya. Kita masukkan susu cair. Masukkan ayam. Tambahkan susu cair tu, campur air ya, nakkan kuah tu banyak. Kita masukkan cili potong. Nak bagi pedas sikit. Masukkan garam dan serbuk perasa ya. Ni upah buat ayam butter masak berkuah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba ya. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye.